Tajuk jenis-jenis sihir. Sihir ni pun satu penyakit, tuan-tuan. Sungguh pun negara kita mereka dah 67 tahun, tapi sihir ni tetap juga berlaku, tuan-tuan. Dah mereka 67 tahun, sihir ni lagi berleluasa. Sihir alam maya, sihir alam nyata, sihir alam jin, alam gaib. Yang alam maya ni lagi bahaya. Tersihir kita dengan kecanggihan alam maya ni. Okey, baik. Sedikit berkaitan dengan sihir pemisah ataupun sihir pembenci suami isteri. Kita kalau sikit-sikit kita nak salahkan sihir, sikit-sikit kita nak salahkan sihir. Sebelum kita nak salahkan benda tu, kita nak sabitkan dengan sihir, kita cek dulu. Kenapa hubungan suami isteri ni nampak lain macam? 360 derajah bertukar dengan segera. Pelik lah kan? Pelik. Sebelum kita nak kata dia ni terkena sihir dan sebagainya, kita cek dulu. Cek apa aktiviti si suami, apa aktiviti si isteri, macam mana penjagaan dia. Suaminya kalau dulunya handsome, kan? Dulunya handsome, misai tebal ular sawah. Kan? Bila dah berkahwin, tak ada nak jaga misai. Rambut pun tak ada nak sikat, serabai. Kan, minyak wangi jauh sekali. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, tahi telinga bersepai keluar. Kena pula yang si suami tadi gigi ada gigi berlubang. Gigi berlubang tu dah busuk, tuan-tuan. Kalau ada gigi berlubang lah, busuk. Jadi kadang-kadang benda-benda yang kecil begini dia boleh memunca kepada terjadinya makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Bila hubungan suami isteri tidak memberi rangsangan yang begitu baik. Kalau dulunya suaminya perutnya ukuran pinggang 33, 32, 33, 34, sekarang 43, dia bertukar. Kan? Mata melihat, mata kita yang melihat, sama ada lelaki atau perempuan, dia nak tengok yang baik-baik, penglihatan yang cantik. Terutama sekali lelaki lah, dia nak tengok yang cantik je, yang slim-meling je, kan? Kalau lurus je ke atas ke bawah, lurus dia tak berapa nak tengok dah. Kadang-kadang sebelum kita nak katakan sesuatu itu sihir, cek dekat situ dulu. Cek dekat situ dulu. Kalau dulu potongan kita 382538, contohlah dulu. Sekarang tak ada. Sekarang 3939.